Assalamualaikum geng. Kepada konten-konten kreator yang baru macam aku ni, aku nak suggestkan mu satu barang. Konten kreator ke affiliate ke tak kisah ha. Kalau mu nak preview barang ataupun mu nak cakap sesuatu benda tu, audio kena jelas. Kalau tak jelas memang orang skip video. Gitu ke apa. Dan audio ni adalah salah satu cara untuk video kita tembus kepada FYP. Sebab apa? Sebab penyampaian yang jelas. Jadi dengan bermodalkan tak sampai RM10, aku nak recommend kamu satu mikrofon wireless. Barang kecil tuik atau orang Terengganu panggil kecil tuik, tapi kualiti tidak semestinya barang murah tu tidak berkualiti. Nak tahu kualiti ke tak? Tengok ni aku tengah cakap ni. Dengan angin sepoi-sepoinya. Saya cakap banyak, mai kita test. Pakai wireless mikrofon ni dengan kita pakai mic di telefon kita. Jom kita test. Okey, ni aku pakai mikrofon yang asal di telefon. Telefon aku telefon 13 Pro Max. Jadi tengok kualiti dia dengan bunyi persekitaran dia dengan angin. Tengok angin. Tengok angin tau. Tengok angin. Ni je barang dia. Barang dia. Cocok ya selalu. Baik. Mula-mula dia klik ni dulu. Klik merah. Bila tu cocok ni, ia akan jadi suara comel lalu. Kita tengah pasang mic balik. Tengok start mana. Okey, ni kita pasang mula mic tu. Macam mana audio je? Baik tak? Comel tak? Kita sebagai content creator pemula ni, orang kata baru-baru nak start buat konten ni, kenalah cari hok yang berpatutan dulu dengan harga mampu milik dulu. Lepas ni bolehlah cari mahal sikit. Ana saat ni. Jadi siapa-siapa berminat boleh tekan back kuning sementara stok masih ada. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.